Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tadi adalah marhaban yang dijalankan sebelum bermulanya majlis raya. Tapi tahu tak, ada sesuatu yang berlaku sebelum majlis raya itu bermula. Jom sini saya kongsikan. Betul, telah berlaku sebuah kemalangan jalan raya melibatkan Toyota jenis Vios berwarna kelabu. Kereta berkenaan telah melanggar sebuah tiang TMB sampai patah tiang tu. Kemudian kenderaan itu melompat terus ke longkang. Longkang besar tu dia boleh lepas, tengok. Tercabut bumper dia. Kemudian nasib baiklah tiang kompleks ni batu yang kukuh. Dia langgarnya tiap pagar kompleks. Dah pecah tu punya pagar. Apa pun, tengok. Pemandu berkenaan selamat, cuma penumpang tu lah ada cedera ringan. Laporan terus dibuat kepada pihak TMB dan yang mengagumkan, malam tu juga mereka datang dan semua kerja-kerja selesai dalam masa 2 jam. Walau bagaimanapun, kejadian berkenaan tidak menjejaskan kemerihan sambutan hari raya. Tengoklah, punyalah ramai penduduk yang datang. Apapun, terima kasih. Dan ada sesuatu yang lebih seronok. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Majlis raya kali ini disekalikan dengan sambutan 2 orang istimewa dalam hidup saya, iaitu ibu saya dan ibu mertua saya. Mereka lahir pada 11 dan 12 April. Kita buat sekali jalan raya dan sambutan hari lahir 2 orang ini.